Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komander Muda Nur Ashanti Syardiana binti Sardi. Saya akan kongsikan sedikit tazkirah yang bertajuk meneladani sunnah Rasulullah dalam bulan Ramadan. Terdapat banyak amalan yang baginda lakukan sepanjang Ramadan. Saya akan kongsikan 3 amalan-amalan yang boleh kita teladani sepanjang bulan Ramadan ini. Amalan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Baginda berinteraksi dengan Jibril alaihissalam yang datang setiap malam untuk bertadarus bersama-sama. Bulan Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran kerana setiap huruf yang kita baca mendapat pahala yang besar. Jadi, bagaimana pula cara untuk melatih diri kita supaya membaca Al-Quran? Salah satu cara untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran adalah dengan menetapkan matlamat yang jelas. Contohnya, menargetkan diri untuk menghabiskan 1 juzuk satu hari. Ini akan memastikan kita sentiasa membaca Al-Quran secara konsisten sepanjang bulan Ramadan. Apabila kita membaca 1 juzuk satu hari, kita akan menghabiskan senaskah Al-Quran yang mempunyai 30 juzuk di dalamnya. Seterusnya, seperti yang setiap umat Islam sedia maklum, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keampunan dan rahmat. Rasulullah SAW sangat menekankan agar umat Islam memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyakkan doa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahawa siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akhir sekali, membayar zakat fitrah. Terdapat banyak jenis zakat seperti zakat fitrah, zakat harta, zakat pendapatan dan sebagainya. Di dalam video ini, saya akan menekankan mengenai zakat fitrah. Jadi, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh individu Muslim yang mampu pada bulan Ramadan sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Zakat ini dikenakan kepada setiap orang Islam tanpa mengira usia sama ada bayi, kanak-kanak, dewasa atau orang tua, selagi mana mereka mempunyai kemampuan untuk membayar zakat. Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan puasa dan membantu golongan yang memerlukan. Rasulullah SAW bersabda, zakat fitrah itu membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor dan memberi makanan kepada orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud. Setakat itu sahaja perkongsian saya dalam video kali ini. Jadi, marilah kita sama-sama mengikuti sunnah Rasulullah SAW sepanjang bulan Ramadan ini. Setiap amalan yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas dan mengikut petunjuk baginda akan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, mendapat keampunan dan keberkatannya, serta menjalani kehidupan yang lebih baik selepas bulan yang mulia ini. Jadi, itu sahaja daripada saya. Selamat berpuasa, salam Ramadan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.